Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengkongsikan tentang satu jurnal, iaitu jurnal berkaitan Asbabun Nuzul. Jurnal yang saya ambil adalah tajuk jurnal tersebut The Rules of Interpretation Review on Asbab Al-Nuzul in Tafsir Al-Mishbah. Penulis jurnal tersebut adalah Muhammad Najib Abdul Qadir, Muhammad Akil Muhammad Ali, Muhammad Farhan Muhammad Arifin, Abu Hamdi Usman. Nama jurnal tersebut adalah International Journal of Academic Research in Business and Social Science dan diterbitkan pada tahun 2022. Asbabun Nuzul merupakan salah satu cabang penting dalam ulum Al-Quran yang membincangkan sebab atau peristiwa yang melatar belakangi penurunan sesuatu ayat Al-Quran. Ilmu ini membantu para mufassir memahami maksud ayat dengan lebih tepat berdasarkan konteks sejarah, sosial dan keadaan masyarakat ketika wahyu diturunkan. Tanpa memahami Asbabun Nuzul, seseorang berisiko mentafsir ayat secara umum tanpa mengambil kira tujuan sebenar penurunannya. Jurnal ini mengkaji penggunaan Asbabun Nuzul dalam kitab tafsir terkenal iaitu Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Penulis menjelaskan bahawa Asbabun Nuzul bukan sekadar menceritakan sejarah penurunan ayat, bahkan berfungsi sebagai kaedah penting dalam pentafsiran Al-Quran. Kajian menunjukkan bahawa pengetahuan tentang sebab penurunan ayat membantu yang pertama memahami maksud sebenar ayat, yang kedua menjelaskan hukum terkandung dalam ayat, yang ketiga mengelakkan salah faham terhadap kandungan Al-Quran, dan yang terakhir menghubungkan ayat dengan realiti masyarakat ketika wahyu diturunkan. Jurnal ini turut menegaskan bahawa Asbabun Nuzul perlu digunakan bersama kaedah tafsir yang lain agar pentafsiran lebih tepat dan seimbang. Antara dapatan utama kajian ini adalah Asbabun Nuzul mempunyai peranan besar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual. Penggunaan Asbab An-Nuzul dapat mengurangkan kesilapan dalam pentafsiran. Pentafsiran yang mengambil kira sebab penurunan ayat lebih hampir kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tafsir Al-Mishbah menunjukkan bahawa Asbab An-Nuzul masih relevan digunakan dalam memahami isu-isu semasa. Secara keseluruhannya, jurnal ini membuktikan bahawa ilmu Asbabun Nuzul merupakan instrumen penting dalam memahami Al-Quran. Ia membantu umat Islam memahami mesej Al-Quran berdasarkan konteks penurunan wahyu serta mengelakkan pentafsiran yang tersasar daripada maksud sebenar ayat. Oleh itu, penguasaan ilmu Asbabun Nuzul amat penting bagi pelajar tafsir dan pengkaji Al-Quran. Sekian daripada saya. Terima kasih.